bagi mereka yang nak mengadakan Maulidun Nabi alaihi salatu wassalam dalam bulan ni, itu terserah kepada kamu. Tapi amba nak kecek min haisul hukmi, sekiranya hukum belah mana buat maulud Nabi, adakah wajib ataupun sunat? Ya dua tu ya, tak ada hak lain dah. Nak kata haram ke tak kerja mula, nak kata makruh nak buat apa tak ada boleh pahala, nak kata harus benda yang pesing kata seumpama benda hak biasa, ya kena dok dua ni. Maka nak tanya kata maulid ataupun maulid, boleh baca dua, maulid ataupun maulid, maulud ataupun kita panggil pelek maulud. Kalau muluk tu lain lah, nampak tu tak? Hak tu bab lain. Hak ni maulid. Maulud ni soal hukum gapo, wajib ke sunat? Tu nak tahu, sebab kita nak menghasilkan pahala. Maka orang hak buat tadi itu sendiri, orang hak buat itu sendiri tak kuasa nak buat keputusan kata wajib ke sunat. Tak boleh nak buat, tak boleh. Pia hak kata lagu ni Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhiha, so tepat. Kemudian di dalam kitab Fahmin Nusus satu lagi. Kemudian di dalam kitab Maulidun Nabi, 3 kitab ni, ia sendiri pun ia kata jangan kita iktikad kita buat maulud ni jadi wajib ataupun sunat, benda hak adi, dia kata benda hak pasal adat istiadat. Dia kata gitu. Mana kata di sisi dia hak ia sendiri nak buat tadi itu pun tak boleh nak putus juga atas hukum lah mana. Maka di antara dua ni cuba kita tengok, orang hak nak buat dengan tak sewa, dua-dua ni sama-sama orang Islam. Bukan orang tak beriman sembah berhala dak. Sama-sama orang menghadap kiblat tullah, Nabi tullah, Quran tullah, syariat tullah. Cuma orang hak buat dengan orang tak buat ni, ya dok dikata orang hak tak buat, ya ikut Nabi sebab Nabi tak buat. Hak ni ia kata tak apa, Nabi tak buat pun tak apa, kita buat, tak ada masalah. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab tinggal Nabi tak ada beri faedah hukum apa-apa. Nabi kita tak buat, kita tak boleh nak ambil hukum kata haram ke makruh ke, tak boleh. Hak kita duk ngaji, kalau semata-mata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kita tak boleh nak ambil hukum. Tapi kalau tinggal Nabi sedangkan muqtada, sebab duk ada, tiba-tiba Nabi itu tinggal juga. Kalau kita buat hak tu lah orang panggil rengkah hak kita pergi kot tu. Mereka ini kata tak ada sebab, tak ada sebab, kita boleh buat semata-mata. Belalah Nabi nak tinggal pun kita boleh buat semata-mata. Tu ya sebab tepat hak tak sama. Kita kembali kelik pada punca. Jadi hak ni nak ikut sebab Nabi tak buat. Hak ni nak rengka sebab walaupun Nabi tak buat, ia pun yakin kata Nabi tak buat. Tak ada orang buat maulud dalam dunia ni yang kata Nabi buat maulud, tak ada. Buat pasal mana kaifiah kita dak buat tu lah. Nampak tak tu? Tak ada orang kata lagu tu. Cuma dia kata kita nak buat ni kerana ini panggil rengka yang molek. Tu dia duduk situ. Rengka yang molek. Tu dia duduk situ. Maka seorang ustaz kita ni lah, dia kata jangan kita bohong di atas Allah Taala dan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh nak buat maulud. Masalah asal masalah Maulidun Nabi ni ada ke tak ada dalam Islam kita. Maulud ni bukan peristiwa beranak Nabi, kita kena faham lah. Beranak Nabi ijma' kata Nabi beranak mai pada alam dunia ni. Tapi hari beranak Nabi itu Nabi sendiri buat gapo hari itu? Nabi buat gapo? Sahabat buat gapo apabila siapa kalau kita berlaku di atas pendapat 12 Rabiul Awal, sahabat buat gapo hari itu? Tabi'in buat gapo? Imam Pak dalam mazhab Pak ni buat gapo hari itu? Tak ada buat apa sekarang. Tak ada ambil hari tu buat hari perayaan, tak ada. Maka hak kita tak sewa, kita pakai hak asal. Kita ni orang panggil anak hak asli. Sekolah ni, pondok ni ada tok guru. Maka kita anak tok guru. Hak kata boleh juga kita buat. Hak ni sedok sekadar anak tiri ataupun anak murid. Di antara anak tiri dengan anak murid ni, hak mana lebih kita hukum diri. Sebab tu nak faham kata orang hak tak saya buat bukan dia dusta di atas Nabi ataupun dusta di atas hukum Tuhan. Kata benda ni tak boleh buat. Tak, dia tak dusta sebab hukum asal dia tak boleh dah. Sebab apa asal tak boleh? Kerana kita nak ikut jinjak langkah Nabi. Nabi buat kita buat, Nabi tak buat kita tak buat.
Dia duduk situ ya. Itu tepat dia. Hak pada asal masalah. Hak ni yang kata Nabi buat tak buat, suku kira. Cerak Nabi tak buat, tapi kita nak buat juga. Barangkali Nabi tak murih kita. Ya duk barangkali ya. Hak kita kata dak. Nampak tak Nabi nampak rupa, kita tak ada nak tuduh mana-mana sah ni je jalan kok tuduh. Ni Nabi kata, orang duk royak kata kita ni tak sewa, mana orang tak kasih ke Nabi ke, orang mengharaikan sambut teh Nabi ke. Dak, bukan makna hukum hak tu. Kita pergi kata semua Nabi sendiri sahabatnya 124,000 orang sahabat. 124,000 orang seorang pun tak ada hak pesen buat pesen ni, tak ada. Kon dia ke memi. Kamar dia tabi'in berapa ratus ribu pula, tak ada seorang pun tak ada. Lepas tu atba' tak ada juga. Hingga imam pak pun tak ada juga. Pas kita rasa sedap lihat mana dok lagi. Kita tak ada, kita nak buka sini bukan mana nak tutup. Among ngaji Azhar ngaji dua-dua. Ada hak pesen nak buat, ada pesen tak buat, tapi menghormati pergi mari. Tak ada duk sinar mata pun, demo mari akik tes tu ya. Jamu, wi makan, wi gapo tak ada gapo. Cuma di sini alasan supaya kata kita tak sewi jadi musuh sama-sama orang Islam kita, tak seh lagu tu.